buka. Mana phone holder kau kan? Oi. File apa? Sen. Oh, tadi kita kira buka ya. Ini apa itu? Jauh. Buat mana? Ini ham. So, kena pegang kot. Okey. First untuk bahagian drum kena buka tayar dulu. Buka tayar, buka tayar. Sebab ni dipanggil disc brake sekalian drum. Jadi kita kena buka dulu kaliper. Okey. Bila siap kaliper ada buka. Dan ni senang lah boleh buka drum, cover drum ni. Kalau drumnya susah nak buka dekat, kita boleh get pakai skru 12 ni. Kita letakkan sampai dia keluar. Bahagian dalam ni ada 4 drum lah. Ni brake shoe, ada spring semua kan. Kita nak buka drum brake shoe ni, kita buka spring. Lepas ada klip ni, satu klip kita tekan, kita pusing je. Buka sama kiri kanan sama. Pak, ni belakang tu ada sikit Pak, buka. Belakang tu ada sikit Pak. Seru. Jadi kita nak buka skru belakang ni. Kita buka skru 14 ni, 4 biji untuk keluarkan nasta. Keluarkan bearing betul. Bearing untuk senang nak access lah. Jadi kita nak buka spring ya. Tolak. Ini kita pedang belakang untuk kita nak bagi spring pusing untuk mudahkan kerja. Dan lock lagi.
Ini bahagian adjuster untuk adjuster shift rate, sama ada rekam kuat atau tak kuat apa semua. Ini seperti ini. Ini bahagian shift rate yang kedua. Proses mengukur ketebalan brake shoe. Brake shoe kita sekarang ketebalan 2 poin. Brake shoe yang kedua pula 2.38 mm ketebalan. Jadi ini adalah atas dah bawah 2.53. Mana di dalam? Aku dah kat air. Orang dah tak keluar. Okey. Sekarang ni kita nak mengukur pusing. Nak tengok pemekaan yang bersentuh. Rata tak rata apa semua. Tengok kasar ke tak kasar ke macam mana tu. Aku nampak baru dia tunjuk muka. Ini kita buat proses untuk melihat permukaan brake shoe dengan brake drum, sama ada rata ke tak rata ke, kasar ke apa ke. Buat sama dengan cara benda dia berfungsi lah. Rasa kasar ke tak kasar ke, yang ini okey, smooth je. Kita tengok tempat yang kena ni, tempat yang cerah lagi ada kesan kapur ni. Kawasan yang tidak kena ni maknanya brake shoe ni tidak rata lah. Sekarang kita buat yang satu lagi. Kita buat satu pusingan. Kita tengok di kawasan ni yang kena, sini ada yang tak kena. Kurang rata lah benda ni. Kita ukur ketebalan drum. Kita dapat 167.78. Okey. Angkat je. 166.66. Empat yang kita bahagi ni, tengok ukuran pertama kita dapat 167.80. Itu ukuran kedua. Kedua 167.80. Okey. Yang ukuran ketiga 167.45. ukuran keempat. Dua 3.51. Kita buat ni nombor 4. Ini adalah proses pemasangan. Ini untuk handbrake. Okey, first kali ni. Belakang. Mana bang? Ingat.
Peka dia ni. Tengok pada video. Proses pemasangan. Kita sambung dulu black shoe, kita pasang dulu. Yang ni untuk adjuster, spring ni untuk sambungkan black shoe 1 dengan black shoe 2. Lepas tu satu tu spring kat sini. Untuk ni cangkut dekat kat ni. Yang ni untuk adjust. Dan ni lah. Spring. Untuk melihat pasang ni? Nah, susah. Pasang bawah je lah. Boleh lah, ada bawah lah. Main kan? Ya. Tekan sudah pusing ni. Pasang. Keras. Ya. Dah. Ini mau pakai saya. Buat awal. Ni nak pakai ni. Sabar. Mama. Ayah nanti kepit dia jangan ketat sangat sampai dia empuk. Ya boleh. Ni. Oh. Aduh. Kereta berumur lori ni. Betul. Nanti dia masuk dalam ni. Dah menang belum? Dari kesan? Awal yang buat Dah tahun 4. Menang? Tak tahu dia menang ke tak. Oh, masukkan ni. Mana dia punya ni? Mana masuk ni? Ha? Tak ada. Ha. Okey. Tengok dia punya ni. Kata bawah ni ada. Sudah bawah ni bawah. Tengok lekuk tu. Masuk. Dia memang tak masuk kalau tak sama. Boleh dah. Oh. Amal juga. Tak boleh. Dah hilang. Dah hilang. Tak ada lah. Belum banyak kabur. Masuk. Jom yang buat kat dalam, dekat atas. Lagi? Dah, cepat hilang.
Spring satu lagi. Ni spring ni. Spring satu lagi. Kasih. Kau dah delete yang video lama? Dah delete video yang lama? Tak ya. Drum installation. Tanah betul ni. Panas. Okay. Sekali. Tu. Ni kena dis. Kan? Lupa. Tak bagi. Tak juga break. Break. Gang nak dia. Gang. Tak apa buka lah. Ada grup belum buat drum lagi ke? Cik. Safety. Ikat sampai cross track je. Yang tu kau record sekejap. Kinto. Tayar kinto. Kinto sudah. Oh, lama. Ada? Nando, saya. Oh, Nando tu ada kat sini. For discussion, based on your finding, what is the condition of the brake shoe lining? Should it be replaced with a new shoe lining? From the measurement, the brake lining thickness is 2.53 mm and 2.38 mm. Normally, the minimum allowable thickness for a drum brake lining is around 1.5 mm to 2 mm. Depending on the manufacturer specification, since the measured value are slightly above the lower limit, the brake lining is still usable, but replacement should be considered soon to maintain braking performance and safety. For discussion number 2, explain your result of drum brake inside diameter. The measure inside diameter are 167.8 mm and 167.8 mm, 167.45 mm and 167.51 mm. This reading indicates slightly variation across the drum surface. Suggestion: minor wear to or an uneven surface. The nominal original diameter is usually around 167 mm, and the service limit is typically 168 mm. Therefore, the drum is still within the service limit, but resurfacing may be needed to correct the uneven surface mentioned in table 2. For discussion, if deep crack found on the drum, can it be repaired? Explain your answer.
If a deep crack is found on the brake drum, it cannot be repaired safely. The drum operates under high temperature and stress during braking, and a repair crack could weaken the structural integrity, leading to failure under braking load. Therefore, a replacement drum is required for safety. What is the advantage of drum brake compared to the disc brake? Drum brake offers several advantages. Self-energizing effect, require less hydraulic pressure for braking force. Better performance as a parking brake because of enclosed design. Lower manufacturing and maintenance costs. Better protection from dust and debris since components are enclosed. Okay, the result for our experiment is drum brake. The condition is uneven surface. 2. Retainer spring, condition good. 3 is shoe and lining assembly, condition good. Shoe to spring number 1 is good. Shoe spring number 2, condition good. Piston, condition good. And lastly is brake drum, the condition is good. Next is thickness for brake lining, 2.53 mm and 2.38 mm. Brake drum inside diameter, first 156.8 mm, second 157.8 mm, third is 157.45 mm, last and 157.51. Last for thickness is shoe and lining assembly, 4.7 mm and 4.4 mm. Okay, so for conclusion, from the inspection, the brake shoe lining is still usable but not nearing its service limit, and the brake drum shows minor uneven wear but remains within the acceptable diameter limit. If cracks or deep wear are found, replacement is necessary. And for overall, the drum brake system is still in good condition, but preventive maintenance, resurfacing or lining replacement is recommended to ensure optimal performance and safety. Okay, so that's all for the conclusion, and thank you.